Assalamualaikum, hai. Welcome back to Sam Gojira YouTube channel. Lama rasanya tak buat video. Last FF5 track day 31 Ogos 1 Ogos Until now baru nak start buat video YouTube. Kenapa Sam buat video YouTube kali ni adalah Sam baru tukar GT Wing APR Swan Neck. So today, hari ni berapa hari bulan? Hari ni 21 hari bulan Oktober. Sam nak pergi ikut konsep APR Racing Performance tu yang dalam Instagram tu, yang side wing dia tu dia letak warna merah. So kena dengan Sam punya side mirror merah, side wing GT APR ni warna merah. So itu yang Sam nak bawa korang. Okay, Sam tahu banyak juga awal-awal korang ingat tak yang Sam pakai FL5, Sam letak stiker SAM tepi ni kan. Sam buat dekat Tom stiker dekat balakong. Ramai yang tanya buat kat mana. So hari ni Sam nak bawa korang pergi kedai Tom stiker. Sam nak cabut Sam punya stiker-stiker. Sam nak bagi clean balik kereta ni. Cuma nak lekat stiker baru dekat APR GT Wing ni. Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, by the way, Sam lama tak cakap ayat dengan korang. Kena pula lagu. Tak lama lagi kita akan berhadapan dengan apa kita panggil, macam fenomena baru 1 November, di mana Sam tak tahu apa akan jadi. Okay, yang pada side Sam settle je. Okay, aku tak nak mengajar siapa-siapa, aku tak nak tunjuk benda yang melanggar undang-undang apa yang telah dikeluarkan oleh SC. Jadi aku buat hal aku je, aku trade sendiri-sendiri je, aku trade dengan kawan-kawan aku je, sekeliling aku. So aku tak tahu broker set broker macam mana. Confirm lepas 1 November ni akan ada broker yang tutup, akan ada orang yang kena tangkap, akan ada benda-benda baru berlaku. Jadi aku nak korang semua jaga diri, aku nak korang semua chill, hidup macam biasa. Okay, lebih-lebih kepada kawan-kawan aku lah. Kawan-kawan aku yang trade, mungkin diorang buat IB ke apa semua ni, jangan lah. After 1 November ni, jangan buat benda yang melanggar undang-undang. That's all. Okay, jaga diri masing-masing. Trade tak ada masalah. Dalam regulation SC tu, nak trade tak ada masalah. Sekejap, ni mic ni. Nak trade tak ada masalah. Yang bermasalah sekarang ni broker yang tak ada lesen dan mana-mana IB yang mempromosi broker yang tak berlesen dan tak berdaftar ni. Jadi kita pun tahu broker-broker yang kita trade forex kat Malaysia ni mostly memang tak berdaftar lah. Okay, sebab kalau berdaftar, setahu Sam apa akan jadi, kita tak akan dapat leverage yang tinggi. Paling-paling dia orang kata 1-200 kot. So benda-benda macam ni memang susah lah trader-trader Malaysia nak terima kan. Kita semua fighter bro, jenis tekan memang perhabis. Okay, so just jaga diri lah 1 November ni. Aku pun terus terang, Sam pun kan terus terang akan merindui lah zaman-zaman semua orang pandai trade. Tapi kita ambil daripada sudut positif dia. The best part is dah takkan ada orang kena tipu, tak ada orang ambil kesempatan. Okay, dalam dunia forex ni, yang penting sekali apa tahu? Yang penting sekali semua orang hidup dalam keadaan natural. Okay, normal. Tak ada yang macam terlalu tunjuk kemewahan, terlalu tunjuk kemegahan. Akulah trader paling hebat di dunia, akulah itu ini. Benda tu yang bagi Sam membuatkan kita semua ni berlawan. Padahal kita semua ada satu niat je. Betul tak? Niat nak buat duit sendiri-sendiri. Bukan kau tak boleh buat duit lebih pada aku, aku kena buat duit lebih pada kau. Salah. So Sam perasan dunia forex, IB ke trade ke, kita banyak compete. Okay, kenapa Sam cakap macam ni? Okay, Sam tanya korang sambil korang tengok itu. Sam tanya satu benda je, Sam nak tanya. Kalau korang tak nak trade hari ni, tiba-tiba lah kawan korang sebelah, kawan rapat korang lah, housemate korang ke apa yang selalu dekat dengan korang kan, dia pergi entry. Korang rasa korang akan entry atau korang tak akan entry? Itu je soalan Sam. Kalau korang rasa macam dia entry, aku kena entry, itu bahaya dia. Padahal korang dah cakap dah hari ni korang tak nak entry. Tu contoh dia lah. Tapi kalau cerita dia lain lah. Kalau situasi macam kau nak entry, hari ni kau nak entry dengan dia, apa-apa kau akan entry mesti dengan kawan kau tu. Macam Sam and the team kan. Sam and the team, kami memang ada seorang yang jaga time zone, seorang jaga fundamental, seorang jaga technical analysis. Baru kita akan trade. So good luck lah guys. 1 November, hari ni dah 21 Oktober. Good luck. Sam doakan korang semua. Cantiknya My Vaping ni.
Cantik baby pin ni. So jomlah saya bawa korang pergi Tom Sticker. Alright, let's go. Okay, sampai. Nak buat apa ni? Dah record belum? Dah. Baru. Okay. So kita kat Tom Sticker Balakong. Tom Ni, Sticker. kalau tengok tepi tulis Sam ni, Gojira semua ni. Sini lah buat. Oh. So my plan today, saya nak letak stiker merah kat sini. So side mirror merah, letak stiker merah kat sini. Stiker apa? Stiker, tak, stiker merah lah. Dia macam wrap merah. Oh, wrap je. Wrap merah. So jom masuk. So ni dalam Tom Sticker. Siapa nak buat stiker memang boleh buat lah. Anything. Okay. Kalau tak nak custom pun boleh je ambil. Boleh pilih. Memang ada banyak gila stiker kat sini. One layer ada dalam 4 stiker ni tu. And dia ada 2. Dia ada 2 Siapa berminat dengan stiker-stiker, pemain kereta, boleh try tengok lah sini. Kan jadi kosong je lah kan? Dia akan jadi macam ni. Nanti kau screenshot kan. Nanti Tak, aku bagi. macam Sam tu tak ada. Oh, betul juga. Ha. Kau rasa patut aku cabut Sam? Bagi dia clean dia. Aku rasa patut. cabut kot. Kita try lah kan. Try kosong. Try kosong. Sebab murah je kan. Apa dia? Stiker ni Sebelum ni? Ha. 200 tengah. 200.5. Ya. 200.5 200 dalam trade sehari $50 lah. $50 sehari. Boleh lah. Bukan belagak, kita kira matematik. Kehidupan ni dia kena ada matematik guys. Sekarang ni kita tengah fikir nak cabut ke tak nak cabut stiker Sam kat tepi ni. Korang rasa macam mana? Ke patut masuk stiker lain pula? Nama Afif lah, Afif. Abi. Asrul okey tak? Air angin lah 2 jam. Masa air? Ha? Air. Air tak tahu lah. Ponteng kerja ni. Oh, air tak masuk kerja pula. Dia seorang je depan Bali cuti 2 hari. Tak steady tu. Angin malam dia tak baik tu. Tak weh. Ni apa yang kau cuba buat tau? Cabut lah. Aku mudahkan kerja dia. Cabut spoiler. Tepi lah set. Oh, okey. Okey, layan montage. Baik. Pencabutan tepi spoiler. Negara on. Bokat pun okey kak, tapi itulah POV je tak ada. Boleh POV. Spek aku. Oh, spek bosah. Babi Rebel Malaysia. Kau dah dengar ni Rebel Malaysia? Apa yang kau tak boleh repair Rebel Meta tu? Kau pergilah tanya Syiku sana jap. Dia orang cakap apa? Dia tak boleh. Aku kena pergi kat mana aku beli. Tak aku nak pergi UK. Gila lah. Oh yelah, Mata-mata kau nak beli repair Rebel. kau beli kat luar. Order. Jangan sampai aku report Syamno tau pasal benda ni. Syamno tak boleh masuk UK masalah. Fikir? Oh, dekat luar UK Tak boleh masuk UK. Asal lah. Kenapa? Bisa China. Apa yang dia buat? Dah cabut tepi dah cabut. Kiri dan kanan. Kita nak pergi wrap warna merah. Tak tahu berapa lama. Orang tengok je lah sampai habis. Tahun mesti. Tapi editor dia akan cut lah usually. Orang layan je sampai habis. Jangan lupa subscribe tau. Subscribe kat YouTube ni. Kalau nak tahu sebenarnya pecah spoiler Sam sebelum ni. Ada orang buat. Orang tak boleh. Ni dia adalah dia nak bakar kereta aku sempat buat lagi.
Dia nak bakar. Ni kesianat. Tulisan tu. Tapi dia tak ada performance tau. Itu merah kan? Ada nampak lagi tau. Mana yang paling masuk? Measurement settle. Main hapus sikit. Ha? Mati pergi kereta. Mau rokok pun minta. Aku beli kedai yang sama. 20 batang yang sama. Aku minta lagi kau duit lagi. Aduh. Some people are checking out Sam punya kereta. Aduh. Nombor plate dia jahat. CL2. Owner kalau tengok video ni, komen straight pipe. Aha. Owner kalau tengok, tolong komen Okay. Sudah siap. Dia bukan depan kan. Nanti saya terbalik je lah. So macam ni lah rupa dia. Melegahan. Ini kita mau. Betul lah tu. Tinggal stiker. Alah ni apa ni? Aduh. Kekotoran. Kotoran yang tak dijangkakan. Kamu cari idea lah. Apa stiker kita ada idea. Kita buat. Tapi apa tak buat sini? Stiker body. Apa-apa detail lah. So endless. Endless lah. Endless. Tengah buat endless. Hijau lah. Endless colour apa? Dia tahu itu KA hijau. Tak hijau. Itu Chinese-nya. FKA ke? Dia buat itu endless-nya. Konsep lah. Ah, Tapi yang JS pun dah buat sini kan? endless hijau. Hijau merah. Oh, hijau merah. Alright. Sekarang buat pemasangan. Benda pun dah siap. Soalan dia satu. Nak cabut tak nak? Nak cabut ke? Kau rasa. Hilang lah aku punya trademark hilang tu. Tapi dah setahun dah pun. Ni je lah buang. Yang ni tak payah kan? Ish, tak tahu lah. Tak, kalau buang agak-agak apa yang akan hilang? Ada apa pun. Tak ada apa pun. Dia lagi clean je lah. Dia nampak baru lah kan? Nampak baru. Wah. Okay, kita nak pasang. Cik, macam susah sangat. Tengok lawa. Cantik. Oh. Ngam tu. Serius merah pun cantik. Oh, babi. Wah. Oh, tu. Berasal. Separuh weh. AR Racing. Dan jadi macam kes GT Wing sebelum ni. Oh, FC. Let's see. Oh. Aku kata siap-siap ni tak ori. Saya memang kalau pakai barang accessories, kalau bukan untuk performance, saya tak beli ori sangat lah. Sebab saya tak pandai jaga barang. Kalau rosak macam kena, kau bayangkan kalau GT Wing aku yang rosak pecah tu ori. Ui. Menangis baik aku. Aku akan menangis.
Padahal mistik bodoh kan. Bodoh kan. Sebab yelah ada orang dia beli ori, dia jaga kereta. Kereta pun jangan keluar. Betul. Ah. Siap selimut lagi. Kereta kita beli memang untuk hantar. Betul. Korang pula macam mana? Weh, lawa babi pada side ni. Oh. Korang pula macam mana? Pakai kereta untuk lasak ke? Untuk lanyak ke? Untuk jaga? Untuk simpan lah. Untuk simpan. Macam trofi orang kata. Macam Sam dia benda dah beli. Kita tak buat dia trofi lah. Jaga tu tak jaga. Jaga tu tak jaga. Okay. Kena colour. Tapi kalau ada orang rem kat aku kejar lah. Ada orang rem kita kejar. Okay, kena masuk colour dia. Macam mana? Korang rate berapa? 1 out of 10? Di ruangan komen. Rate dekat ruangan komen. Jangan lupa untuk subscribe sekali. Okay, kita pun dah 3,800 follower. Apa 3,000? 6,000 follower. Tak sampai 7 je. Subscribe. 6,300 kot. So, korang subscribe sekarang, boleh tengok barang-barang kita. Boleh jadi kawan. Boleh jadi kawan. Dengan kawan. Sang di sebelah. And then we are done. We go eat. Payah. We go eat Fayaz. Sebelah KTV KL. Lawa tu. Sikit tadi rasa. Bye bye. Oh, Ada jual Sam. sejarah. Aku akan simpan. Ni memang simpan lah. Sejarah. شاف هنا التبي في بيع غريبي هذا ما Baju hari-hari. Stiker lama-lama pun tak ada. Susah nak keluar orang tengok. Dia orang tak tahu dah kata. Aku tak kampul dia kata. Apa perasaan anda? Kereta dah Rasa macam bogey sikit. macam bogel sikit Rasa macam bogey sikit. Tapi it's like brand new. Brand new, betul. Okay lah. Korang rasa macam mana? Komen sikit guys. Ingat ni live. Komen sikit. Komen sikit. Jom selesaikan apa betul. Let's go. Let's go.